Assalamualaikum. Satu hari, satu video bersama Abang Ji Amari. Hai, saya Abang Ji Laka. Okey, beberapa hari yang lepas Abang Ji selalu mention pasal medical card. Kenapa penting sangat medical card ni? Okey, cuba korang bayangkan. Okey, korang ada simpanan 30,000 tapi korang tak ada medical card. Okey, sampai satu masa na'udzubillah minta jauh, tapi jika korang terkena contoh kemalangan, kena masukkan besi ke, ataupun korang sakit pendek ke, kena operate dengan segera ke, atau korang sakit yang lebih kata kritikal, contohnya macam sakit jantung ke, okay, benda tu memerlukan kos segera yang minimum 30,000, 50,000, 60,000 untuk kita proceed untuk pembedahan, rawatan dan sebagainya. Okey, itu sebab penting sangat kita perlukan medical card. Okey, jika korang ada sebarang soalan, korang boleh tanya, DM dan komen di bawah. Okey, bye bye. Assalamualaikum.